Daripada makcik-makcik semua bergaduh, baik makcik-makcik semua ni buat pertandingan memasak. Pemenang masakan ini akan masak untuk Tok dan Wan. Macam masakan korang kalau disukai oleh suami, maka itulah yang dimaksudkan. Ni dia. Yang jadi juara ialah Mak Wan korang. Bang, kopi bang. Baru pukul 10.20. Mana ada orang, bang? Lah bang ni. Kopi. Kap, wow, pa, ya. Kopi. Cakaplah kuat-kuat. Biar terang. Bang. Hah? Kita pergi Ipoh ni. Apa kata kita singgah kat Kuala Lumpur sekejap? Dekat rumah arwah si Suhaimi. Kau nak pergi Kuala Lumpur ya? Aku tahu. Mesti nak pergi shopping. Bukan saya nak pergi shopping. Saya ni rindu sangatlah dekat menantu-menantu, cucu-cucu kita tu. Lama sangat dah kita tak tengok. Semenjak kan kenduri arwah tu, tak adalah kita pergi jenguk-jenguk dia orang tu, bang. Bila masa pula aku ada cucu? Umur kita ni baru 25 tahun. Awak ni makin nyanyuk lah. Alah. Cakaplah. Astagfirullahalazim. Cari lain baru tahu. Hello? Waalaikumsalam. Wan. Wan nak singgah rumah? Apa dia? Tok Ngawen nak mari? Bila tu? Ayah ni? Alah, suruh tak apa, suruh marilah. Orang suka benar lah kalau Tok Ngawen nak mari kak. Tak apalah, Umi masuklah. Okey. Kalau lagu tu kak nak kena masuk ikan singgah ikan ayam pun sedap. Daging masak merah. Lepas tu lidah goreng kunyit. Sedapnya makan dengan budu. hang ni biar betul ya. Apa Zah? Tok dan Wan nak datang rumah kita minggu ni? Weh, macam mana ni ya? Mama kan selalu masak hangui. Ya Allah. Tok dengan Wan nak datang Ahad ni. Nanti omak masakkan masak lomak cili api kesukaan Atok dan Wan ha. Okey. Mak, siapa yang nak masak ni? Ya Allah, Mama nak masak apa ni? Harus tak pau. Dengar ni disebabkan Dan bini nombor 1 kat sini, biarkan Dan seorang yang masak untuk Tok dan Wan. Dan dah siapkan buku resepi ni semua ni untuk pengetahuan semua yang ada di sini, puan-puan semua. Dan ni Tera masak lomak cili api. Kotang masak lomak. Udang masak lomak. Daging masak lomak. Lagi apa? Pucuk ubi masak lomak. Semuanya favorite Abang Haji. Itu yang Abang Haji kobarkan pada Dan. Dan ni masak apa ni? Sedapnya bau. Dan masak semuanya favorite abang ni
Cuba toko. Apa dia? Ni mesti Kotam masak lomak cili api kan? Dah tahu tanya lain. Jo nak gurau dengan darling. Apa lain masak? Ini daging masak lomak. Sedap bang. Cuba abang ambil bau. Darling ni bijak lah. Tahu tu semua yang favourite abang. Yolah, bini siapa lah pula. Dok juga. Abang Haji, dia suka makan tom yum seafood, daging masuk merah, somtan dengan ayam goreng kunyit. Tak gak. Abang Haji suka makan pasta dengan sos spaghetti yang Cik beli kat supermarket. Kalau lo masak setakat rebus-rebus, panaskan sos dalam microwave tu budak kecil boleh buat. Habis hang tu pandai masak apa untuk Abang Haji? Dan memang tak pandai masak. Ya Allah. Tak pandai masak. Habis macam mana? Siapa yang nak masak untuk Tok dan Wan ni? Janganlah pasal masak-masak pun nak gaduh. Kalau apa ada, mesti apa sedih gila. Kau ni sibuk betul lah nak masuk menyampuk. Biasalah. Anak papa. Daripada makcik-makcik semua bergaduh, baik makcik-makcik semua ni buat pertandingan memasak. Siapa menang, kena masak paling sedap sekali untuk Tok dan Wan. Habis tu siapa yang nak jadi pengadil ni? Chef Wan? Adalah juri profesional Makcik Intan. Tapi apa yang penting, pemenang masakan ini akan masak untuk Tok dan Wan. Macam. Matilah je. Dengan masakan. Bolehlah. Encik, siapa pula yang jadi juri profesional tu? Surprise! Apa? Oma! Tiba-tiba je datang ni, Tak bagi tahu pun. Mesti ada apa-apa ni, Macam ni MJ telefon suruh datang hari ni jadi juri. Apa ni kan? Bila program reality Mari Menari ni suka sangat-sangat bila Astro telefon. Yahoo! Mas lompek datang beri. Sekarang ni, semua dah siap ke? Dah. Sekarang kita ke peringkat seterusnya iaitu merasa. Tok, Wan, mai nak sebelah cek. Kita kena rasa masakan depa ni. Jadi juri masakan rupanya. Tak apalah. Boleh juga makan free kan? Bang, kita pergi dekat cucu kita MJ. Siapa MJ? Hai, cucu kita lah. Michael Jackson. Cucu kita. Bolehlah masuk, Pak. Wan, sihat. Tok, sihat. Silakan. Cantik, Asyik. Pagi. Siap mana makanan? Sekarang dipersilakan Puan Yasmin dengan masakan beliau udang masak lomak cili api dan pucuk ubi masak lomak cili api. Masak lomak udang. Sedap. Rasalah. Apa tunggu lagi?
Pedas gila. Tapi sedap. Dan dah kata dah. Cili api kampung ke ni? Yolah, Mak. Boleh masuk hospital 2-3 minggu ni cari berit. Memang pedas lah, Mak. Tapi sedap. Bagus. Baiklah, sekarang dijemput peserta dari Kota Baru dengan menu Tom Yum specialnya. Dijemput Puan Junaida. Rasullah ni ha. Mok, Pok, hari ni saya masak seafood tom yum. Untuk Mok dengan Pok. Rasalah deh. Junaida, kalau kau nak buka kedai tom yum, tak ada modal. Minta duit kat mak kau. Mak kau banyak duit. Ya ke? Mak, rasa ni rasa. Sedapnya. Sedap, Umi. Kalah, Mak. Ya ke? Baiklah, sekarang dijemput peserta yang berasal dari Penang dengan menu beliau pasta kari berapi. Dipersilakan Puan Amina. Ini confuse aku ni. Mi kari ke kena? Pok, sos di... kamu kan sos pasta. Favorite Abang Haji. Sos pasta kari hangui ke? Wan, Mama kalau masak, semua mesti hangus ya. Dah, MD. Dan yang terakhir dari Puan Intan dengan menunya mi segera Intan Payung. Ini resipi apa ni, Intan? Ini mi segera Intan Payung. Rasa Pak? Macam pernah aku rasa mi ni. Tapi dekat mana ya? Saya tengok. Dekat warung Wak Sugiman. Memang sedap. Sepatutnya kau ni, Intan, masuk rancangan TV AFC tu. Gantikan apa nama? Chef tu, Chef. Chef Wan. Ada lagi chef yang nama macam orang putih tu. Sebelum tu, kita kena cakap siapa pemenang masakan hari ni. Tok. Siapa pemenang ni, Tok? MJ. Atuk memang terkenang-kenang arwah ayah MJ. Atuk berasa sedih tak pilu. Cucu awak tu tanya, siapa yang menang? Apa? Awak cakap apa? Siapa menang? Wah, nanti kejap. Pemenang peraduan masakan hari ini akan mendapat hadiah bercuti di Production 3 hari 2 malam. Masakan korang kalau disukai oleh suami arwah Suhaimi, maka itulah yang dimaksudkan. Jadi hari ini yang jadi juara. Ni dia. Yang jadi juara ialah Mak Wan korang. Yang membawa rendang khusus daripada Rambau Cok Kondung. Rasa? Betul lah tu. Memang betul. Kalau lagu tu, apa kata kita semua mari makan? Kita benar apa lagi tunggu? Dengan keputusan muktamad dari Tok, maka berakhirlah pertandingan masak-memasak di Stadium Haji Suhaimi. Zapoyo melaporkan. Ini Tok ni yang sedap lah.